masih mahu kufur? Patutkah kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Allah mampu mencipta dengan hanya satu arahan, kun fayakun, maka jadilah. Tetapi mengapa bumi dicipta dengan tempoh? Kerana Allah mengajar kita supaya tidak tergesa-gesa. Setiap kejayaan ada proses, setiap hasil ada sabar. Lihat mutiara, terbentuk lama dalam kegelapan. Petroleum, tersimpan ribuan tahun di perut bumi. Yang mengambil masa, selalunya lebih bernilai. Allah mencipta bumi dengan sempurna. Gunung sebagai pasak, lautan sebagai kehidupan, tanah sebagai tempat berpijak. Namun, masih ada yang kufur. Cara mengenal pencipta adalah dengan merenung ciptaannya. Alam ini bukti kekuasaan dan keesaan Allah. Maka, sangat tidak wajar menyekutukannya. Bumi ini dicipta dengan penuh hikmah. Masihkah kita mahu kufur, sedangkan setiap langkah kita berpijak di atas bukti kekuasaannya? Follow untuk banyak lagi kisah inspirasi Islam.